Jangan mengeluh jika anda berpanas ketika anda keluar rumah ke tempat kerja. Sebelum tu, follow, like, komen yang cantik-cantik, dan kopi link. Sebagai rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan khatulistiwa dan beriklim tropika, kita sepatutnya bersyukur tinggal di bumi bertuah ini. Cahaya matahari sepanjang tahun dan menerima sepenuhnya manfaat daripada sumber tenaga itu. Sumber cahaya matahari bukan saja bermanfaat untuk tumbuhan dan haiwan, malah manusia sendiri memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Cahaya matahari mempunyai vitamin D yang sangat bagus untuk kulit. Inilah yang menjadi punca kenapa ramai warga kulit putih datang ke negara-negara Asia, ya, untuk mendapatkan vitamin D secara percuma. Namun begitu, untuk peringatan, cahaya matahari pagi yang bermanfaat untuk manusia yang dinyatakan di atas ialah pancaran yang bermula pada jam 6 pagi hingga 9 pagi saja. Selepas waktu itu, elakkan untuk terkena kulit secara berlebihan, apatah lagi bagi mereka yang sangat menjaga kecantikan wajah. Antara manfaat lain cahaya matahari kepada tubuh badan ialah menurunkan tekanan darah, tidur lebih nyenyak, matahari penawar jangkitan dan pembunuh bakteria, mempertingkat kekebalan tubuh badan, mengurangkan gula dalam darah. Dapat sesuatu sahabat, semoga bermanfaat.